Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini, Nazmi Adwa, seorang pelakon yang juga merupakan usahawan berjaya melalui produksinya sendiri, iaitu Arwah Production, datang ke Aceh untuk melihat sendiri keadaan di sana dalam misi bantuan bencana banjir dan tanah runtuh di Aceh. Nazmi datang ke Aceh bersama isterinya Ardel Ariana yang merupakan seorang aktivis yang terlibat dalam aktiviti bantuan kemanusiaan, dan nama NGO kemanusiaan yang beliau sertai ialah Global Sumut Flotilla GSF dan Pertubuhan Kebajikan Ariana, dan aktiviti mereka dikongsikan di pelbagai akaun TikTok seperti Ariana Care, Hani Haira dan Nazmi Adwa. Semasa di Aceh, Nazmi dan Ardel melalui sebuah pengalaman yang bercampur baur seperti kesedihan, kegembiraan dan kepiluan dengan menyaksikan sendiri keadaan mangsa banjir di sana. Mereka sempat menceritakan semuanya ketika membuat siaran langsung di TikTok baru-baru ini dan dikongsikan di akaun TikTok Hani Haira. Jadi, bagaimana keadaan sebenar di Aceh ketika ini? Adakah bantuan sudah mencukupi? Mari sama-sama kita saksikan cuplikan video tersebut. Apa-apa pun, support Tukang React dengan cara subscribe, tekan loceng dan tinggalkan komen yang baik-baik. Jadi jom kita saksikan, let's go! Ada tak kabar bantuan PBB dari orang Aceh? Ha? Kabar bantuan PBB? Tak ada sekarang ni. Bantuan yang dia hantar pun diorang hantar balik. Nasib baik yang kami masuk, kita dapat sampaikan. Sebab diorang agak tak nak terima bantuan kita. Sedangkan tempat yang kami masuk tu diorang memang perlu bantuan, tapi kerajaan dia tak bagi. Sedangkan kita orang pergi sendiri dan tengok memang diorang tak cukup makan. Elektrik tak ada, bekalan air tak ada. Aku dah bayar dah, Baik. Baik. Dekat Aceh mana tu bang? Dekat Aceh kita pergi dekat PD Jaya, kita pergi dekat apa tu? Birun. Gubernur Aceh terima. Ya, saya tak cakap pasal Gubernur Aceh, saya cakap pasal kerajaan diorang yang besar. Kerajaan pusat diorang tak bagi. Dia tak nak. Dia tak terima kita punya bantuan, tapi tak apa. Kita buat asbab dia adalah kemanusiaan. Sebab saudara Melayu kita dia punya seronok bila kita cakap Melayu. Dia bila jumpa dengan orang Melayu, diorang seronok, dan dalam keadaan diorang yang sangat teruk pun diorang masih lagi boleh senyum. Dalam keadaan diorang yang sangat teruk, diorang boleh hidangkan kami makanan. Itulah yang paling, ya Allah Akbar. Lepas tu kan, hilang rumah, kalau penternak, semua binatang habis meninggal, mati. Kalau bertani, semua barang-barang pokok-pokok diorang hancur semua. Habis, memang tak ada apa-apa. Kalau kita contoh, kita letakkan diri kita kat situ, geng semua ada kat sana tengah meeting. Kalau kita letakkan diri kita kat situ, hilang segala-galanya, adakah boleh senyum lagi? Syukur ya Allah, tak apa, syukur ya Allah. Nak gimana? Syukur Allah sudah bagi begini, kami syukur. Yang penting alhamdulillah anak kami masih lagi selamat. Itu tak makan 3 hari. Dan dia punya ya Allah, sabar tu. Kereta. Dia punya sabar tu, ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Tuhan saja yang tahu, guys. Sampai saya kata macam mana dia boleh sabar ni Dulu tsunami 10 tahun. Yang ni lagi teruk daripada tsunami. Dulu tsunami 10 tahun untuk bangkit. 10 tahun diorang bangkit pun, diorang pulih lepas 10 tahun. Itu adalah daripada bantuan luar. Sekarang ni yang tengah teruk berlaku kat situ, tapi tak dapat bantuan luar, dia tak nak bagi. Jadi korang agak-agak Aceh akan pulih dalam masa berapa tahun? Susah, kesian. Diorang cikgu diorang gaji RM200 kita. Cikgu diorang gaji RM200 kita. Diorang tak jaga diorang punya rakyat, guys. Gaji cikgu diorang RM200, tak boleh hidup, guys. Saya jumpa ramai gila makcik-makcik, pakcik-pakcik jumpa saya, tolong minta kerja balik Malaysia, tolong bawa dia balik Malaysia, dia nak kerja. Diorang nak dapat RM1,000 kat sana bukan main payah lagi.
Lepas tu mahal nak mampus. Teruk weh. Kalau kita syukur sangat-sangat sebab kita sebenarnya kita kat Malaysia ni, Afan, banyak pula kereta ni. Kita kat sini sebenarnya sangat aman. Kita kalau banjir kan, kami pun biasa turun banjir kat Malaysia. Kita turun banjir, kerajaan kita elektrik sampai dulu. Lepas tu kita polis kita laju buat kerja. Kita punya bomba laju buat kerja. Kita punya tentera laju gila buat kerja. Keluarkan semua orang-orang susah, semua orang yang tengah-tengah teruk, orang sakit, semua dia keluarkan dulu. Baru relawan boleh masuk. Yang diorang ni biar je. Dia biar je tu. Kalau mati, matilah. Dia tak peduli guys. Dia yang kaya akan terus kaya, yang miskin makin miskin guys. Bapak teruk guys. Sebenarnya guys, okey kalau kat sini genset 1,000, kat sana jadi 3,000 lebih. Dia 3 kali lipat. Sebab tu saya cakap, dia mempersulitkan kita kat sini. Kalau ikutkan kita bawa, kita boleh bagi, kalau contoh kalau 1,000, kalau kita ada RM3,000, kita boleh bagi 3 genset. Tapi 3 genset harga kat sana 1 genset. Gila kan? Gila. Korang tak boleh imagine. Saya tengok depan mata. Kutip beras makan. Ambil air lumpur minum. Apa ni? Saya sampai dekat airport kan. Jangan. Saya kalau dekat airport balik je, saya dikerumuni sebab satu video tu. Tapi saya tak cakap apa-apa. Tapi baju tu memang menunjukkan siapa dia punya pemimpin kan. Saya pun tak tahu. Saya ketika tu, bukan saya yang rekod video tu. Saya pun tak tahu. Tapi orang Aceh semua datang jumpa saya. Terima kasih, terima kasih, peluk saya. Cakap abang jangan risau, kami jaga abang di sini, jangan risau. Sampai ke airport, abang dia bercanda dengan saya. Dia cakap, bang, orang Bowo cari abang. Dia kata, enggak lah, saya bercanda, jangan risau, kalau di Aceh kami jaga abang. Dia kata macam itu. Saya percaya, Allah Akbar. Sebab saya pun takut. Tiba-tiba semua kenal saya. Saya bukan nak benda tu. Kita nak hantar bantuan je. Dan kita nak bagi tahu yang amanah kita sampaikan. Tapi jadi lain. Dah. Jadi satu cepat betul. Dia terviral tu sangat cepat. So macam saya sumpah tak ada line internet. Saya tak tahu pun dia punya viral pergi sampai macam tu. Kita orang kat sana tak ada internet. Jaringan dia teruk sangat-sangat. Kita nak upload satu video tu sangat susah. Jadi tolonglah korang, kalau ada kita punya tim-tim yang pergi lagi sana, pergilah hantar bantuan ni. CSM nak pergi, korang pergi bagi kat diorang. Sebab diorang nak pergi dah minggu depan. So korang pergi kat diorang. Minggu depan diorang pergi pula. Jadi saya bukannya nak viral, saya tak nak popular pun. Saya tak mau pun benda tu. Tapi sebab kita tak tahu benda tu. Saya tengok masa saya upload, dia jaringan tu selama 2 hari lebih, saya tengok dia tak boleh upload. Saya tak boleh. Dia view dia macam 1,000 tu, dia maintain 3 hari. Saya tengok kata 1,000 okey lah, tak apa lah, tak ada orang nampak lah ni, tak ada orang nampak. Sekali saya pergi, saya dapat yang tempat ada internet, dah juta view. Saya tak ada niat apa-apa. Saya niat memang nak bantu. Kami Ariana Care niat nak bantu saja. Itu saja. Tapi memang dipersulitkan kat sana. Banyaklah cerita dia tak boleh cerita dekat semua benda. Dipersulitkan, kena situ tak boleh, kena halang sini tak boleh, itu tak boleh. Tapi alhamdulillah kita jumpa orang-orang Aceh yang baik. Orang-orang Aceh yang bersama dengan kita orang, yang jaga kita orang dekat sana. Jadi banyak kampung-kampung yang kita sampai depan rumah betul-betul, yang dia kata jangan hantar di posko, hantar di rumah begini lagi baik bang. Kami enggak dapat. Di posko mereka bagi saudara mereka saja. Dia bagi kat abang. Dia macam dekat Malaysia kak. Kalau kita hantar dekat PPS, nak pergi kat ketua kampung, dia bagi kat keluarga dia dulu. Habis orang-orang yang lain tu tak dapat. Yang dalam-dalam tu tak dapat. Jadi kita hantar kat dalam. Bila kita hantar kat dalam, jadi berebut macam tu. Bila berebut dalam tu, sebab tu saya cakap, bila berebut macam tu, jangan. Kenapa dia jadi berebut macam tu? Sebab bantuan tak sampai. Kalau sampai, dia orang tak berebut macam tu. Betul. Kalau bantuan tu sampai, dia orang takkan berebut macam tu guys. Yang tak berebut tu yang kat luar hantar kat posko. Kita tak main hantar posko. Posko kita tak percaya nanti kan semua orang dapat. Kan?
So kalau korang yang mana-mana nak ni nanti boleh. Kesian gila korang hidup dia. Senang kita lepas tu diorang ni Allah. Orang Aceh saya cakap orang Aceh pasal orang Aceh ni. Diorang punya pegangan agama Islam ni sangat-sangat kuat sebab macam mana saya cakap. Korang pernah dengar cerita pasal orang ulama Aceh sambut bom? Sebab tu kita kena kaji dia punya sejarah. Sebab kenapa Indonesia merdeka? Sebab Belanda nak bom, tapi ulama' dia orang sambut. Nanti kau search kat Google, saya lupa nama ulama' tu. Ulama' dia sambut bom. Jadi orang Belanda berfikir macam-macam banyak kali. Weh, manusia biasa boleh tangkap bom. Itu ulama'. Dia dengan Tuhan macam mana. Lagi cerita best ulama' dia. Dia banyak sangat keajaiban dekat Aceh ni. Kalau korang tengok, yang best dia, lepas masjid 15 minit depan ada masjid lagi. Lepas masjid, depan lagi sikit ada masjid. Bagus sangat. Bagus sangat-sangat. Salam dari orang PD Jaya. Hai. Hai orang PD Jaya. Tim Ariana insya-Allah kita dalam preparation minggu depan atau 2 minggu lagi kita sampailah. Okay. Jadi saya pun tak expect benda tu akan jadi begitu. Sebab itulah. Lepas tu sama cerita balik. Apa tadi? Kuat iman warga Aceh ni sangat saya tak tangka. Lepas tu dia punya kesabaran dia level apa pun saya tak tahu lah. Saya harap saya dapat lah dia punya sabar tu. Diorang punya sabar ni hilang segala-galanya. Masih boleh senyum, masih boleh Allah saja diorang. Kalau hari tu, saya cerita pasal Ustaz Piur Rahmat. Masa tu saya tak ada lain. So masa malam saya nak transfer semua video dekat team ground dekat Malaysia, dekat Didi dengan Hafiz. Barulah saya dapat wasabi daripada Rahmat. Dia cakap, Adel boleh tak tolong saya, kawan saya ni Ustaz Imam apa ni lah, dia keluarga dekat Aceh, boleh tak masuk dekat kawasan sekian cari ke alamat ni. Saya nak pergi ke Sudan, dia cakap. Sebab anak dia tak dapat kontak dengan mak dia, terputus, tak tahu keadaan mak dia macam mana. Tempat saya tu dengan kampung yang saya nak kena pergi tu jauh. Tapi saya memang usahakan betul lah, cari, tanya, kenal tak orang ni, tanya kat orang kampung, kenal tak nama ni, ni dia punya nama, ni dia punya nama, alamat. Sebab keadaan tu tak sama. Jadi orang-orang kampung tu pun tolong juga. So saya cari. Keadaan ni memang rupanya masa yang saya pergi tu semalam tu baru buka kawasan tu. Sebab tak boleh masuk, tak boleh akses. Jadi esoknya ngam-ngam saya sampai tu baru hari pertama boleh akses, tapi tak ada bantuan. Saya pun masuk lagi, teruskan ke dalam. Allahu Rabbi. Saya nampak lumpur tu memang dah tutup kereta. Saya berdiri dekat atas kereta. So saya record juga video, saya hantar dekat saya record, saya tak boleh hantar ketika tu sebab tak lain. So saya jumpa dengan mak kawan Piur Rahmat ni. Saya sedih, saya nangis. Sebab dia orang tua, warga emas. Lumpur tu dah sampai ke bumbung. Dan apa yang saya nampak, saya betul-betul ngam-ngam masuk dekat betul. Sebab saya kecil agaknya, so saya tunduklah masuk merangkak. Masuk, saya tengok tanah tu dah mengeras. Tanah mengeras, saya nampak tikar dengan macam baju untuk dia rapit untuk tidur, baring. So saya nampak ada budak-budak. So saya cakap dekat dia, tidur dekat sini. Ya, tidur kat sini sebab dah tak ada tempat. Dengan keadaan gelap gelita, dengan tak ada air, kampung dia jauh ke dalam. Lepas tu saya pun hantarlah bantuan tu. Dan saya buat video, saya hantar malam tu saya hantar dekat Ustaz Rahmat. Saya cakap, Ustaz, saya dah sampai ke amanah. Saya pun record lah video dan saya tangkap gambar dengan mak kawan Ustaz Rahmat ni. Saya cakap, mak dia pesan. Saya cakap, Ustaz, ini pesanan daripada mak dia. Dia cakap, tolong bagi tahu ke anak saya bahawa saya masih hidup. Dia cakap, saya okey, alhamdulillah saya okey kat sini. Mak ayah okey, kakak semua okey. Dia cakap jangan risau. Dia cakap terima kasih sebab wakilkan orang lain untuk hantarkan bantuan. Dia cakap jangan risau. So, saya pun macam record, saya hantar dekat Ustaz Rahmat, suruh sampaikan ke kawan dia, Imam Nasir. Dia kalau dekat Aceh tu dia imam, salah seorang imam. Macam tu lah. Sedih. Saya pun hantar. So dia pun sedih lah. Kalau saya nak ingat balik tu, memang keadaan tu memang sedih. Dan saya hantar generator tu juga dekat kampung tu. Sebab kampung tu memang sangat-sangat jauh ke dalam dan gelap.
So saya ada hantar generator untuk diorang kongsi. Kampung-kampung untuk kongsi. Untuk buka lampu, at least terang lah sikit. Memang tak lain, handphone pun tak ada. Tapi tu yang saya cakap, saya akan pergi lawatan susulan untuk bantuan ke Aceh. Masya Allah. Awin. Okey, ni saya bagi tahu ya. Saya orang yang tak suka letak barang bantuan dekat posko ataupun PPS kecuali air bersih. Kalau barang bantuan makanan, tidak. Sama juga kat Malaysia ke, kat mana-mana ke, memang saya akan hantar rumah ke rumah. Sebab tu tim saya ni sangat-sangat penat sampai ada yang tulang lari. Adik saya sendiri tulang lari. Ada yang kena gatal-gatal. Memang kita pergi rumah ke rumah. Lepas tu kita orang punya kerja tu all out. Pada pagi sampai dari malam. Angkat-angkat beras semua sendiri. Jalan kaki pun semua sendiri. Memang tak ada letak dekat satu tempat. Kami tak ada cara lagi. Tak apa. Kita ada cara sebab Allah tak tidur. Sebenarnya ramai je orang-orang yang baik. Sejujurnya, even sampai hari ni, kalau orang jumpa saya, dia akan bagi saya RM50. Cakap ni tolong nanti Cik In je kat mana-mana mangsa bencana. So saya akan sampaikan insyaAllah. Cuma nanti mungkin yang susulan tu itu terakhir untuk tahun ini. Tahun depan baru saya akan kembali pergi. Untuk tahun ni ada sekali lagi saya akan pergi. Lepas tu tahun depan pula. Sebab yelah saya pun tak boleh tinggalkan kerja hakiki saya lama-lama. Sebenarnya NGO ni saya buat atas dasar kemanusiaan. Saya tak aktif. Kiranya saya aktif ketika projek je. Maksudnya kalau ada bencana memang saya turun. Memang akan cuba all out lah, tinggalkan kerja semua. Tapi tak adalah boleh tinggalkan terlalu lama. Sebab kalau saya tak kerja, saya tak ada duit. Saya pun ada juga saya nak kena beberapa benda yang saya nak kena urus. Keluarga saya pun salah satu tanggungjawab saya, ibu saya. Jadi sebab tu saya balik sini. Minggu depan saya kerja dulu seminggu. Lepas tu baru saya kembali ke lapangan insyaAllah. Adik saya pun kena juga berniaga warung ni. Sebab tu salah satu dia punya rezeki. Sebab kalau kita nak bantu orang, kita pun kena ada something. Masih sikit lagi dah nak habis. Kebanyakan kan kalau kerja ni target rezeki lebih tu sebab kemanusiaan. Kadang-kadang masa awal-awal dulu saya buat misi, saya kerja sangat-sangat kuat. Sebab saya ada target misi yang saya nak buat. Saya buatlah, saya buat print baju. Saya cari lah mana-mana part time, cari duit lebih untuk starting saya punya misi kemanusiaan untuk bantu orang. Saya pergi Aceh, mungkin saya tak banyak apa-apa video. Sebab saya kalau buat misi saya memang tak sempat nak tengok, nak up apa-apa video sangat, memang tak sempat. Sebab fokus saya tu untuk kira berapa bantuan, apa lagi nak tambah macam tu. Sedih keadaan Aceh. Aceh ni besar tak korang. Tapi sekarang ni banyak orang fokus pada Tamiang. Sebenarnya banyak lagi kampung-kampung yang kat Aceh tu teruk. Cuma teruk dia orang tu rumah sampai hilang. Sebenarnya banyak. Aceh tu besar. Cuma sekarang ni terlalu ramai fokus pada Tamiang. Kan daerah lain pun teruk, terjejas, memerlukan. Cukuplah sekadar kalau kita dapat bagi bantuan air bersih, air minuman tu. Subhanallah. Tempat yang saya pergi tu tak ada kemah pun. Dia orang tidur dekat lereng-lerengnya. Siang dia kan? Atas tikar. Hai, nama saya Urwa. Urwa, Arwa, Malika, Urwa. 50 biji tak kelihatan. Itulah. Saya ni kalau nak komen lebih pula, saya bukan negara sana. Takut nanti kalau saya komen kan, takut saya sangkut dekat sana. Even masa saya nak masuk hari pertama tu pun Allah dah uji. Macam-macam soalan nak kena jawab. Selepas beberapa soal siasat tu baru lepas. Ya, Aceh Tamiang tu bandar, betul. Macam kalau nak turun ke Aceh Tamiang, korang kena turun dekat airport Medan. Kalau nak turun dekat
Aceh yang belah apa ni, kena turun kat Bandar Aceh. Dia ada 2 je, antara Bandar Aceh ataupun dekat Bandar Aceh ataupun Medan. Mangsa-mangsa yang terpangkat dalam kereta tu dekat Tamiang. Saya tak masuk Tamiang. Saya beli barang bantuan dekat sana. Sebab walaupun dia mahal 3 kali ganda, barang tu tak sangkut. Kalau saya bawa barang daripada Malaysia, barang tu akan sangkut. Kenapa bantuan dia ketolak? Sebab itu bantuan yang daripada negara diorang. Kalau nak mudah, beli dekat dalam situ. Jangan bawa daripada sini. Kalau tak nanti takut sangkut. Lain elok. Takut sangkut. Ya betul. Saya tak dapat nafikan kayu-kayu balak tu semua memang banyak, sangat banyak. Kayu balak tu semuanya ada nombor. Ada yang tergelangan rumput, ada yang rumah dia semua hilang. Ada 3-4 kampung yang hilang dekat Brunei tu. Lebih kurang 5 jam lah Pidijaya tu nak ke Bandar Aceh. Ya, semua segar-bugar meniaga kan warung. Saya tak ada meeting dengan tim Tuan Musa, dengan Kak Ja, Ika, Kak Zizi, Ilya, Haikal. Sebab diorang nak pergi hantar bantuan dekat Aceh. So diorang tanya macam mana keadaan, apa yang perlu, apa tak perlu. So tadi adalah macam meeting briefing gitu. Sebab diorang nak pergi nanti. Ada yang satu kampung tu 21 orang syahid. Betul. Ada yang tak sempat keluar lari sebab air dia tiba-tiba naik, yang terus naik. Orang Malaysia yang nampak komen-komen orang hebat Aceh ni, korang mungkin dah boleh faham dah apa yang berlaku dekat sana. Kan? Daripada komen-komen ni korang dah boleh faham dah apa yang berlaku dekat Aceh ni. Kesian warga diorang, kesian sangat-sangat. Sebab saya dah tahu sejarah-sejarahnya, saya dah tahu cerita-ceritanya. Jadi saya macam, InsyaAllah kita hantar lagi bantu, kita hantar lagi, kan? So kalau mana orang Malaysia yang nampak ni, diorang sangat teruk sekarang ni, dan dibiarkan begitu sahaja. Mati-matilah, sakit-sakitlah, hantar kau lah. Ada macam tu. Sebab macam tu lah, bila kita tak sokong tapi kat Malaysia tak macam tu. Dia tak ada parti politik ke apa ke, lantak lah. Yang penting selamatkan nyawa dulu. Kat sana tak macam tu. Siapa sokong siapa, dia tolong yang sokong tu je. Yang tak sokong dia siap lah. Masya Allah. Dek, nanti tolong bagi info tentang Toto. Baik. Tilam tu kan, kat YM. Nanti yang tu kita akan update kat YM nanti. Tapi tak apalah, kat YM pun dah banyak dah sedekah kat kita. InsyaAllah kita akan tambah lagi nanti. Kita akan infak daripada kami pun, kita akan cari lagi tambahan daripada gaji-gaji kita orang, kita tambah lagi. Sebab nak bawa ke Aceh ni, kalau bawa macam tu tak cukup. Sebabnya diorang harga 3 kali lipat. Jadi gaji kita pun, kita kena keluar lebih gaji kita ni untuk bagi pada diorang, untuk bantu diorang. Kesian, anak-anak cantik dah lah, cantik-cantik, comel-comel, kakek-kakek, nenek-nenek, semua hidup dalam lumpur sekarang ni. Kalau nak okey, saya tanya korang kalau lumpur kalau air, tak apa, air akan surut. Tapi kalau lumpur, dia akan mengeras. Lumpur kalau setinggi rumah sampai tingkat atas, siapa yang nak korek? Kalau tak tuan punya rumah, bila dah korek, tenaga pakai banyak. Takkanlah umur 70 nak korek tanah. Diorang macam gali kubur sendiri. Diorang menggali kubur sendiri. Tinggallah aku tak. Diorang menggali kubur sendiri, saya cakap je. Siapa yang menggali kubur sini? Bukan macam saya pergi rumah tu, yang nenek tu. Lepas tu nenek tu dia tengah kaih rumah dia yang sampai ke atap. Dia kaih situ, dia umur 79. Jadi macam kaih kubur sendirilah. Aku dah menangis, aku tak boleh, aku sedih. Aku tak bisa gini. Ya, aku keras. Jadi gimana kakek-kakeknya, nenek-neneknya gimana? Baby-baby, kalau budak muda saya tak kisah lagi, boleh lagi lah, kuat lagi. Tapi budak baby ni gimana? Dah lah dia korek tu, dia korek tempat nak solat. Dia nak solat je, dia korek tempat ibadah dulu. Dia tak fikir lain, dia nak solat dulu, minta pada Allah dulu.
Dia minta pada Allah dulu. Dia tak fikir lain. Itulah cakap orang Aceh ni hebat. Jentera-jentera tu memang boleh tolak, tapi di Orang luaran. kena bayar. Bukan, tapi di luaran. Kalau di dalam rumah, jentera tak boleh masuk. Masuk pecah. Kesian. Ada lagi kesian. Lagi kesian adalah rumah yang saya pergi kat Guruin tu. Rumah 4 kampung hilang. Satu kampung ada lebih kurang 40-50 biji rumah hilang tanpa tinggal apa-apa tapak. Tu lagi kesian. Yang itulah ada yang tak dijumpa langsung, ada yang tak ada rumah langsung, macam itulah. Penyakit cacing. Okey, pasal yang budak-budak, masa yang kita orang hantar bantuan air bersih tu, kita ada bagi air minuman juga. Tapi masa kita bagi air minuman tu, kita orang transfer dulu air bersih. Masa tu air bersih tu, air daripada water tank, diorang minum terus. Ada juga yang hari tu diorang lari-lari kan, lepas tu makanan diorang tu terjatuh, and then diorang kutip, and then diorang makan. Kesian lah kat budak-budak macam tu. Maksudnya diorang memang struggle. Struggle diorang tu bukanlah struggle yang orang kata buat-buat. Struggle yang memang struggle, yang orang kata apa, patut pun kalau kita bantu. Kita bantu ada rasa kemanusiaan. Biarpun apa orang nak cakap, biarpun apa yang orang tak menghargai, itu yang berkata itu bukan warga. Yang berkata itu bukan warga. Yang susah, yang derita tetaplah derita. Yang susah tetap susah. Sebab diorang selai sepinggang tanpa satu pun harta, tanpa satu pun wang ringgit. Maksudnya duit. Aceh akan berdiri sendiri seperti kerajaan lokal, insyaAllah. Tapi bantuan susulan akan ada. Macam kawan-kawan saya kat Malaysia, macam Kak Ja, macam Hazwani, Tuan Musa, Ilya, Kak Zizi Kirana, diorang akan gerak minggu depan. InsyaAllah hari Selasa diorang akan gerak juga. Tapi diorang akan ke kawasan lain. Kenapa macam saya, orang tanya macam kenapa tak sekali dengan tim sumut yang lain untuk bergerak ke Aceh minggu depan. Bukan tak mau pergi, tapi saya berpecah supaya bantuan tu menyeluruh dapat. Macam Rahmat dia pergi kawasan ni, ini pergi kawasan ni. Sebab Aceh ni besar, supaya biar semua tak tertumpu pada satu tempat. Kita boleh bantu sewakan jentolak. Okey, dia macam ni, Al-Fakir. Masa saya kat sana, even kalau kita nak sewa lori water tank, kita kena tunggu. Sebab jentera tu sangat-sangat terhad. Kita kena tunggu. Kita boleh untuk sewakan, tetapi terhad. Dan kos barang kat sana 3 kali ganda. Allah, Kak YM. Kak YM punya generator dengan Kak Sebi, kita hantar tau dekat masjid. So masa dengan kat satu kampung tu, diorang rumah yang mana rumah hilang. So kegunaan generator, ada yang tanya kenapa tak pakai solar. So solar dengan generator ni kegunaan yang berbeza tau. Kalau generator ni dia banyak benda boleh buat. So saya dapat 3 generator. Itu pun saya tak buka banyak untuk generator, sebab generator pun sangat-sangat terhad. Tapi Alhamdulillah kita dah dapat juga kontak daripada Abang Atta tadi untuk dapatkan company generator, untuk kita dapat beli banyak. Macam sebelum ni saya memang dapat 3 je. So saya bagi 3 tempat yang berbeza, lain-lain kampung yang betul-betul susah untuk akses keluar. Yang tu saya bagi. Benar Meriah memang teruk. Saya tak pergi terus ke Benar Meriah pada ketika itu sebab saya dah 5 hari kat 2 kampung yang berbeza. Kalau saya teruskan kat Benar Meriah, tim-tim saya kena fit. Ketika itu pula Faiz punya kaki, tulang dia lari. Sampai sekarang tulang dia ke belakang. So ni esok pun nak x-ray kaki dia. Lepas tu Ayib pula dia tak apa-apa sihat. Jadi untuk pergi ke Benar Meriah tu memang betul-betul fit untuk hiking. Sebab perjalanan untuk hiking tu jauh. So next tu insyaAllah kita akan ke Benar Meriah. Terima kasih Kak YM juga. Sepanjang diorang guna Kak generator akak tu, sepanjang tu lah pahala akak mengalir. Diorang, kalau Kak YM boleh tengok muka diorang, semualah kegunaan generator tu mengalir pahala untuk akak. Sama juga orang yang infak hari tu, yang saya buat untuk air. Setitik air yang diorang gunakan untuk solat itu mengalir pahala korang. Untuk minum,
untuk membersihkan diri. Sangat-sangat bermanfaat. Saya memang akan ambil benda-benda yang macam tu. Muka diorang, ya Allah. Memang saya bagi dekat madrasah, masjid. Betapa gembiranya diorang dapat elektrik. Ya Allah, sedih. Kalau boleh masuk sana, rasanya ramai je Malaysia boleh hantar jentera tu. Betul. Tapi sebabkan dia tak ada umum untuk nasional. Cuak. Kesian. Tak ada, saya tak dapat jumpa dengan Gubernur. Sebab saya ni orang kecil je. Kalau saya kat Aceh tu tak ada orang pun kenal saya. So saya ni orang kecil je. Tak ada pun orang Indonesia yang kenal saya. Beruan belum okey lagi. Kalau masuk ke kawasan dalam yang 3 kampung, 4 kampung yang hanyut tu, yang rumah-rumah dia semua tak ada tu. Tak okey. Mana ada tak ada akses lagi lah. Macam tu. Tinggi sikit. Waalaikumsalam Kak Salma. Boleh pergi dekat TikTok Aryan Akil. Akak type dekat TikTok Aryan Akil. ARYANA .care dia ada. Ya, yang penting mesti sampai. Sebab tu saya memang akan bantu rumah ke rumah. Sama juga kalau kat Malaysia pun saya buat macam tu. Saya tak hantar PPS. Kalau PPS tu dah banyak sangat tertumpu. Tapi siapa yang akan edarkan rumah ke rumah tu? Tu dia. Saya tak nak komen lah pasal Jawa. Kenapa selalu cakap buruk pasal Aceh tu. Semua saya tak nak komen. Sebab saya punya tujuan satu. Saya tak hiraukan perdebatan. Sebab fokus saya adalah kemanusiaan. Okey. Dekat kawasan banjir dengan yang tak tertimpa rumah mereka tu beza. Diorang memang tak tertimpa tapi diorang kena juga tempias. Sebab apa? Tempiasnya adalah bila makanan bercatu. Barang-barang naik 3 kali ganda. And then tak ada elektrik, tak ada air. Saya kat sana tak ada elektrik. Kalau malam tu yang pakai generator. So kita akan berkumpul kat satu macam warung, restoran. Dia bukan restoran sangat, macam warung. Kat situ lah dia akan buka generator. Dan semua orang warga kat situ akan pergi ke situ untuk charge handphone, untuk duduk kat situ. Makanan pun terhad. Kecuali kalau kat Bandar Aceh. Itu pun Bandar Aceh pun tak ada elektrik juga. Kesian. Yang kesiannya adalah orang yang derita. Aceh besar. Terima kasih Kak Muni juga sebab percaya. Tadi pun ada orang bagi saya RM100. Datang gerai, datang warung saya ni. Dia makan, lepas tu dia ada bagi RM100. Suruh ciinkan sekali untuk bantuan banjir. Tak kisahlah untuk mana-mana negara. Dia cakap untuk bantuan orang-orang yang kena bencana. Kalau sampai sekarang ke mereka tak ada. Sampai sekarang tak ada elektrik. Dia macam ni, kalau nak tahu kesahihan tu, sahih ke tak sahih berita itu, bila kita sini turun kat lapangan tu dan tengok sini keadaan. Saya ada je video-video waktu malam memang gelap gelita, ada je. Cuma saya belum up lagi dekat saya punya TikTok. Sebab masa kat sana saya memang tak ada masa. Kat sana pun memang tak lain. Untuk daripada tempat saya buat bantuan tu dengan tempat yang saya nak pergi untuk transfer apa-apa dokumen 1 jam. Kawasan Teruk belum ada elektrik. Tapi Bandar Aceh pun tak ada elektrik. Dia kalau buka 4 jam, lepas tu tak ada dah elektrik. 4 jam sehari, macam tu lah. Bola? Ada beberapa kawasan yang langsung tak ada langsung. Ya, Gubernur Aceh memang bagus. Itu tak dapat nafikan, dia memang perjuangkan Aceh. Bahu tak okey, bahu saya tergeliat belah kanan. Tapi okey je. Tapi okey je. Saya kalau dah masuk buat misi tu, saya dah tak fikir yang lain dah. Sebab dia rasa macam hilang segala-galanya. Sebab kita tengok orang lagi berat kan. So hilang sakit-sakit tu semua. Happy lah tengok dia orang dapat bantuan tu, happy. Lepas tu kalau nak sakit tu baru terasa sakit. Jadi begitulah perkongsian Natsmi dan Ardella dalam misi bantuan baru-baru ini. Mereka bersama tim akan datang lagi ke sana dalam misi bantuan yang seterusnya. Begitulah keadaan Aceh saat ini. Masih ramai yang memerlukan bantuan. Makanan, air bersih, elektrik dan internet masih belum pulih dan tidak mencukupi. Ini disebabkan mereka yang terkesan mencecah ratusan ribu orang. Tapi malah pemimpin Indonesia menolak bantuan dari luar. Hairan bin ajaib. Terima kasih kami ucapkan kepada Natsmi dan Ardel yang hadir di Aceh dan menghulurkan bantuan.
Apa-apapun, kami mendoakan agar Aceh, Sumatera Utara dan Barat segera pulih. Warganya sentiasa sehat dan menjadi kota yang jauh lebih hebat. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.